Baiklah, sebelum kita lihat kepada akar budi pemikiran tokoh versi tradisional, marilah kita melihat definisi akar budi. Definisi akar budi daripada Nur Azimah 2017 mencerminkan perbuatan, pemikiran dan sikap seseorang manusia yang mendukung kebijaksanaan, kehalusan jiwa serta keindahan. Pemikiran pula, menurut Mok Sung Sang, pemikiran merupakan satu proses di mana aktiviti membina ilmu dan kefahaman yang melibatkan mental dan otak manusia. Tugasan kedua sastra pada kali ini akan melihat akal dan budi tokoh puisi Melayu tradisional daripada tiga tokoh ini, iaitu yang pertama Raja Ali Haji, yang kedua Hamzah Fansuri dan yang ketiga Tenas Afendi. Baiklah, kita pergi kepada tokoh yang pertama, iaitu Raja Ali Haji. Kita lihat dahulu sedikit latar belakang berkenaan tokoh ini. Raja Haji Ali merupakan seorang pendidik yang berpengetahuan luas. Lahir pada tahun 1809 Masihi, banyak berbakti dan memberikan sumbangan meliputi bidang bahasa, kesusastraan, sejarah dan agama kepada masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Puisi yang saya pilih pada kali ini adalah puisi Gurindam karya Raja Ali Haji. Dari puisi ini kita akan lihat akal dan budi pemikiran Raja Ali Haji. Okey, Gurindam 12 ini merupakan karya yang paling dekat dengan hidup masyarakat Melayu. Ditulis di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau pada tarikh 23 Rejab 1263 Hijrah ketika usia 38 tahun. Terdiri daripada 12 fasal dan dikategorikan sebagai Syiar al-Irsyadi, puisi didaktik berunsurkan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diridai oleh Allah. Baiklah, kita akan lihat akal budi Raja Ali Haji dalam Gurindam 12 fasal yang ketiga. Saya memilih fasal ketiga supaya kita boleh melihat akal budi dengan lebih terperinci, rangkap demi rangkap. Sebenarnya akal budi terdapat dalam semua baris-baris kata yang ditulis. Okey, mari kita lihat pada rangkap pertama. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Akal budinya, mata hendaklah dipelihara sebaik-baiknya supaya tidak melihat sesuatu perkara yang dilarang. Rangkap yang kedua. Apabila terpelihara kuping, khabar yang jahat tiadalah damping. Akal budinya, telinga pula harus dijauhkan dari mendengar segala hasutan dan kejian. Rangkap yang ketiga, apabila terpelihara lidah, nescaya dapat daripadanya faedah. Seseorang yang menjaga tutur kata akan mendapat banyak manfaat. Rangkap yang keempat, bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Tangan kita ni perlu dipelihara daripada mengambil barang yang bukan hak kita. Okey, seterusnya. Rangkap yang kelima, apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tidak senonoh. Maksudnya, nafsu makan pula harus dikawal supaya tidak melakukan perkara yang dilarang. Rangkap yang keenam, antara tengah hendaklah ingat, di situlah banyak orang yang hilang semangat. Kehidupan seorang hendaklah dijalani dengan penuh semangat. Rangkap yang ketujuh, iaitu rangkap yang terakhir dalam fasal Gurindam 12 fasal ketiga, hendaklah peliharakan kaki daripada jalan yang membawa rugi. Kaki pula perlu dipelihara dari melangkah ke tempat-tempat maksiat. Jadi kita lihat pemikiran, secara ringkasnya, pemikiran Raja Ali Haji dalam Gurindam 12 fasal ketiga sahaja menunjukkan nasihat beliau tentang memelihara anggota badan dan diri sendiri. Daripada tadi kita lihat kaki, tangan, mulut semua telah disentuh supaya kita menjadi insan yang baik.
menggunakan semua anggota kita dengan baik. Melalui Gurunya 12 dapat kita lihat pemikiran Raja Ali Haji menekankan kepatuhan kepada agama, pentingnya akhlak mulia, tanggungjawab pemimpin dan rakyat serta pengendalian diri. Beliau juga menerakkan kepentingan ilmu pengetahuan dan kesedaran tentang kematian, mengajar keseimbangan hubungan dengan Tuhan, masyarakat dan diri sendiri untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Baiklah, kita beralih kepada tokoh yang kedua, tokoh puisi Melayu tradisional, iaitu Hamzah Fansuri. Beliau merupakan pelopor syair yang terkenal di alam Melayu, hidup di antara 1550 Masihi hingga 1660 Masihi dan lahir di Barus atau Fansur. Menulis dalam banyak bentuk syair dan prosa, dan beberapa karyanya yang terkenal adalah Syair Perahu, Syair Buru Pungguk dan beberapa kitab sufistik. Saya memilih karya Syair Perahu daripada Hamzah Fansuri. Karya ini adalah karya sastra tasawuf yang terkenal, mengandungi nilai-nilai tasawuf yang tinggi dan berpengaruh di kerajaan Aceh. Pada waktu itu, kedudukan Hamzah Fansuri begitu penting sekali kerana beliau adalah penyair pertama yang menulis dalam bentuk syair dalam bahasa Melayu. Mari kita lihat akabudi Hamzah Fansuri dalam Syair Perahu. Bagi rangkaian pertama, inilah gerangan suatu madah mengarahkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah etikat dibetuli sudah. Akabudi yang digambarkan adalah syair berfungsi sebagai untuk membimbing dan memperbaiki ke arah hidup yang lebih baik. Bagi rangkap kedua pula, wahai mudah dikenali dirimu, ialah perahu sansil tubuhmu, tiadalah berapa lama hidupmu ke akhirat jua kekal diammu. Jadi akabudi dalam rangkap kedua ini dapat kita lihat penting mengenali diri sendiri dan memahami tujuan hidup. Hidup di dunia hanyalah sementara dan manusia perlu mempersiapkan bekal untuk akhirat dengan baiklah sesuai dengan tuntutan ilahi. Bagi rangkap yang ketiga dalam Syair Perahu Hamzah Fansuri, dapat kita lihat seperti berikut. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman, alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetul insan. Dalam rangka ini dapat kita lihat akal budinya menekankan pentingnya akal budi sebagai kemudi kehidupan yang harus dipandu oleh pedoman ilahi. Dengan mempersiapkan diri melalui ilmu, iman dan amal, manusia dapat mencapai kesempurnaan sebagai insan yang sejati. Melalui Syair Perahu dapat kita lihat pemikiran Hamzah Fansuri yang menekankan perjalanan spiritual manusia menuju ke Tuhan dengan tubuh diibaratkan sebagai perahu. Juga menekankan pentingnya mengenal diri, kesedaran dan kefanaan dunia, pengendalian nafsu serta akal budi sebagai pedoman hidup. Konsep wahdatul wujud menjadi inti pemikirannya, mengajarkan bahawa hidup adalah perjalanan kembali kepada Tuhan dengan tujuan akhir menjadi insan kamil dan meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Tokoh puisi Melayu tradisional yang ketiga ialah Tenas Effendi. Beliau merupakan sastrawan yang berasal daripada Riau, lahir pada 9 November 1936 di Kuala Banduk, Pelalawan. Fokus pada pengembangan dan pelestarian pantun Melayu dan sastra Indonesia. Banyak menulis pantun dan buku yang mengangkat nilai-nilai moral, budaya dan sosial. Akal budi Tenas Effendi dapat dilihat dalam pantunnya.
Okey, setiap pantun mempunyai banyak pengisian akal budi yang pelbagai. Okey, antaranya ialah kita dapat lihat pada pantun tersebut, kalau bertanak dengan menggulai, mengacau gulai, pecah isinya, kalau gelak nak jangan mengilai, kalau mengilai rendah budinya. Kat sini akal budi dalam pantun ini mengajar agar kita bersikap sopan dan tidak berlebihan, seperti tidak tertawa terlalu kuat atau membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan adab. Seterusnya pantun biar orang mencabut cendawan, kita mencabut padikan mati, biar orang berebut bangsawan, kita berebut budi pekerti. Akal budi dalam pantun ini mengajarkan kita lebih mengutamakan nilai-nilai murni dan budi pekerti yang baik daripada mengejar kedudukan dan harta duniawi. Kita tak perlu ikut orang lain, kita perlulah menjadi diri sendiri, bersederhana dalam apa saja yang kita buat dalam kehidupan ini. Dan hati itu tidak menjaminkan apa kebahagiaan dunia maupun akhirat. Okey, pantun ketiga, Tenas Afendi, dapat kita lihat seperti berikut. Jangan suka nak merapah pagar kaki terpuruk. Jangan suka nak berkata kasar budinya buruk. Akal budi dalam pantun ini mengajarkan agar kita menghindari perkataan kasar dan tindakan yang tidak sopan. Kerana itu mencerminkan budi pekerti yang buruk. Sebaiknya kita bertutur kata dengan lembut dan menjaga perilaku agar tetap dapat dihormati. Pantun berikutnya, jangan suka meletak rebung itu banyak buluhnya. Jangan suka berlagak sombong itu banyak musuhnya. Akal budi dalam pantun ini mengajarkan kita supaya tidak bersikap sombong, kerana sifat sombong akan menjauhkan kita daripada orang lain dan menambah musuh. Sebaiknya kita bersikap rendah diri dan menghargai orang di sekeliling. Jadi kita tak rugi kalau kita merendah diri dan tidak bersifat sombong. Kalau sifat sombong itu lagi orang tak suka kita, orang tak nak berkawan dengan kita dan malah nak buat kita jadi musuhnya mereka. Daripada pantun-pantun Tenas Afendi dapat kita lihat pemikiran beliau menggambarkan kebudayaan Melayu yang syarat dengan nilai kemanusiaan dan falsafah bangsa, yang punya nilai orang Melayu yang diucapkan secara tersirat tetapi ringkas dan padat dari segi maksudnya, memperlihatkan kepribadian orang Melayu yang halus tutur katanya, beradab, tertib dan beradab, memancarkan kepribadian orang Melayu yang sentiasa menjaga harga diri dan memiliki kekuatan diri yang membentuk jati diri Melayu. Secara kesimpulannya, dapat kita lihat akal budi dan pemikiran tokoh-tokoh puisi Melayu tradisional Raja Ali Haji, Tenas Afendi dan Hamzah Fansuri menekankan pentingnya moral, spiritual dan kebijaksanaan. Raja Ali Haji mengajarkan taat agama dan ilmu untuk kebahagiaan dunia akhirat. Tenas Afendi pula menekankan budi pekerti, rendah diri dan sopan santun. Hamzah Fansuri mengajarkan perjalanan spiritual atau keagamaan menuju kepada Tuhan. Ketiga-tiga tokoh ini mendorong kita hidup dengan lebih bermakna dengan mempunyai nilai-nilai murni, akhlak yang baik dan berpegang kepada ajaran agama Islam. Sekian, terima kasih daripada saya, Nur Aisyah binti Abbas. Assalamualaikum.